Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini satu lagi masalah berkaitan dengan al-mafqud. Ini al-mafqud ni yang hilang. Si mati meninggal dan meninggalkan beberapa waris, dan salah seorang daripada waris itu mafqud, iaitu hilang. Jadi contoh di sini, seorang telah meninggal dunia dan meninggalkan waris zaujah dan adik-beradik sebapa ataupun ikhwah liab, dua adik-beradik perempuan sebapa dan satu orang adik-beradik lelaki sebapa. Jadi pembagiannya ialah zaujah akan mendapat 1/2 daripada harta si mati, iaitu si mati ni ialah zaujah lah, warisnya zauj, suami, jadi si mati ni zaujah, zaujah lah. Manakala adik-beradik akan dapat asobah, adik-beradik ni dia akan dapat asobah. Jadi baki ialah 1/2. 1/2 baki akan dibagikan kepada 4 orang atau 4 ru'us. Orangnya 3 tapi ru'usnya 4, sebab asobah ni dia bagi 2/1. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Bermakna lelaki di sini 2, perempuan 1. Maka jumlahnya adalah 4. Jadi 1/2 untuk 4 orang. Jadi 2 bagi, kita mau bagi 2 kepada 4, tak boleh lah. Jadi kita kena besarkan. Jadi kita akan darab 2 darab 4 sama dengan 8. Mana sini 1/8. Jadi yang di atas pun untuk dapatkan 8 kita darab 4. 1 darab 4 sama dengan 4. Jadi zauj akan dapat 4/8. 4/8. Ukhtun li'ab 1, ukhtun li'ab 1 dan akhun li'ab 2. Jadi kita tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah, jadi sama dengan 8. Ngam. Tidak berlaku aul. Dan di sini bahagian yang kita buat jika al-mafqud yang hilang, yang ini yang hilang ni, kalau dia masih hidup, kita buat ni kalau dia masih hidup, maka inilah dia punya pengiraan bahagian masing-masing. Seterusnya kita akan pergi ke anggapan yang kedua. Kalau al-mafqud yang hilang tu dia meninggal dunia, apabila dia meninggal dunia, maka yang tinggal hanya zauj dengan ukhtun li'ab. Jadi kita akan kira buat pikiran yang kedua lah. Jadi zauj tetap akan dapat 1/2, manakala 2 orang ukhtun li'ab dia akan dapat 2/3. Dia akan dapat 2/3 ni. Maka kita perhatikan nisbah 1/2 dengan 1/3. 3 dan 2, maka bukan tadakhul, bukan tamathul, dan bukan tawafuk, maka tabayun. Jadi kita darab 2, kita akan darab dengan 3 sama dengan 6. Jadi asal masalahnya ialah 6. Sini kita letak 6 dulu. Lepas tu 1/2 tadi kita darab dengan 3. 1 darab 3 sama dengan 3.
ataupun kita darab 2 lah. Jadi untuk dapat yang sama pembawanya, 2 darab 2, di sini 1. Setiap 2/3 ni bagi dengan 2, jadi setiap 1 ukhtun li'ab dia akan 1/2, 1/3. Jadi sini 1/3, 2 darab 1, 2, 1 sini darab 2, 2 juga. Jadi jumlahnya 1/3 tambah 4 sama dengan 7. Asal masalah adalah 6, tapi siham ataupun jumlah bahagian ada 7. Maka akan berlaku aul. 6 akan diaul kepada 7. Dan untuk kita tahu dia punya al-jami'ah ataupun himpunan jumlah kedua-dua masalah ini, ataupun kita panggil matasil bil masalah yang mengesahkan masalah yang satu ni, kita akan darab bersilang lah. Kita akan darab yang di sini, kita buat pergi sini. Bagiannya ini al-jami'ah, dan ini masalah pertama dan masalah kedua. Maka kita akan perhatikan antara kedua masalah ni atau dua keadaan hidupnya si mafqud dengan mati si mafqud, mana yang lebih kurang, mana yang lebih sedikit bagiannya, maka kita akan bagi. Itulah kita akan beri, akan hukum bagian kepada waris itulah. Jadi di sini 4 darab 7 sama dengan 28. Sebelah sini pula, sebelah maut, 3 darab 8 sama dengan 24. Jika 24 lebih sikit daripada 28, maka kita akan letak 24 di sini. Seterusnya di bawah, 1 darab 8 sama dengan 8. 2 darab 1 darab 7 sama dengan 7, bukan 8, silap. Sini 7, sini 2 darab 8, 16. Jadi yang lebih kurang adalah 7, maka 7 akan di sini. Begitu juga di sini. Maka bila kita campur 24 tambah 7 tambah 7, maka jumlahnya ialah 34. 38. Dan al-jami'ah juga keseluruhan, terjemah keseluruhan dengan 56 tertulis 38. Maka jumlahnya ialah 18. Yang 18 ni ialah al-mafqud lah. Bagian yang kita akan kita tahan, yang kita hentikan, mafqud yang kita simpan lah. Kita tahan tidak dibagi, sehinggalah jelas keadaan yang hilang sama ada hidup atau mati.